Wih, sama tak jatuh. Sabar. Oh, alah, jatuh. Okey, assalamualaikum. Hai guys. Ya, kembali lagi di channelku Mita, dan di video kali ini saya akan bermain Minecraft, main Skyward di server Hive. Ya, tanpa buang masa, mari kita boleh mulakan sekarang juga. Okey. Kita ambil diamond. Diamond banyak ni, kita diamond dulu. Kok 2 helmet saya dapat ni. Ush, dapat pedang yang agak power. Sekarang kita akan bye-bye saja. Okey, satu mati. Sini kau. Wow. Sabar dulu. Sabar. Oh, saya ngelak. Sabar. Sabar. Hah? Okey, jatuh. Dapat. Oh, mantap. Tak ada orang kan? Okey, ada orang. Wow. Oh. Dah. Yo. Hello. Wow, sabar saya. Salah. Tapi ni pun saya masih agak nge-lag lah. Saya dah cuba untuk boost kan. Oh. Banyaknya diamond. Dapat slow kok. Pedang lagi. Okey, kita ambil dulu wahak ni. Sangat saya ada chest. Oh, dah ada chest. Apa ada diamond? Ada chest, ada. Oh, dapat. Mantap. Kita dah ada letapan yang sangat cukup. Silap. Okey, kita cuba dulu. Pertama kita target orang kat sana kot. Pertama kita target dulu kat sana. Yo. Lari mana? Siapa dia mati satu? Okey, Markus dah mati satu. Okey, ada ni sekali. Mantap. Mantap. Saya harap kita tak jatuh. Okey, mantap. Okey, tadi saya sempat nge-lag. Yo. Bye. Oh. Wih, menang. Mantap. Wih, gila menang tu. Yo, buat thumbnail. Okey, kita screenshot lagi. Nah, mantap. Okey, mungkin sampai sini cukup. Sekejap je video ni kan. Kita buat sekejap je. Tak lama.